Assalamualaikum dan selamat kembali menyaksikan Sembang Sempoi. So hari ni host saya seorang sahaja. Mira dia kata dia tak sihat, so dia dah pun balik, orang kata. So hari ni tetamu, kita ada tetamu. Host memang seorang kan, tapi tetamu still ada. So tetamu hari ini adalah seorang yang menyinari layar perak. Early 2000 punya budak mesti kenal lah. Okay, without further ado, kita memperkenalkan Zalif. Sembang tadi. Zalif Siddiq. Lucu lah kau. Lucu belum apa-apa dah lucu lah. Belum apa-apa dah lucu. Belum apa-apa dah lucu dah. Okay bang. Yes, sihat dah bang? Sihat Mila. Wish. Abang ni bila orang kata bila berborak pasal seni, industri seni ni, orang memang kenal lah abang kan. Alhamdulillah masih sustain lagi dalam industri. Betul. Berapa lama Kat 10 tahun je kot. 10 tahun lah. 10 tahun 11 tahun lah. So bang, mungkin orang tahu nama abang kan. Bila borak pasal Zalif Siddiq, orang tahulah nama abang siapa kan. Tapi mungkin ada juga orang yang tak tahu childhood abang macam mana. Childhood abang kita nak tahu juga. Bahasa Melayu apa yang childhood? Zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak saya, saya dibesarkan dengan keluarga yang berpindah randah. Maknanya sebab arwah ayah dulu dia kerja oil and gas. Jadi oil and gas ni dia kadang-kadang stesen dekat sana, kadang-kadang untuk Bali, kadang-kadang ni. Jadi kita daripada saya dilahirkan di Kuala Terengganu. Memang dunguh cakap Terengganu boh. Itu jadi watak mak saja tu. Boh kembang keming boh. Bawa baju merah, bawa bermarah. Baju kuning, bawa bang pening. Saya tak faham. Jadi bila dilahirkan di Kuala Terengganu, tapi dibesarkan di Kuala Lumpur. Maknanya daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, college, memang dekat KL. Kita pun dah KL lah. So boleh dua logat lah maknanya. Logat KL boleh, logat Terengganu pun boleh. Gitu. Tapi parents abang macam ni? Jadi yang garang ke macam mana? Arwah ayah seorang yang tegas, seorang yang straightforward. Maknanya daripada dulu, selepas daripada sekolah, bila kita nak memakai handphone, bila kita tengok anak-anak orang kaya pakai, kita tak bukan kaya sangat, tapi senang alhamdulillah arwah ayah. Tapi bila nak handphone, tiba-tiba dulu Siemens, dulu model Siemens, Segem, Nokia. Ericsson. Masa tu Nokia baru, kalau Nokia ni kira datuk-datuk pakai. Budak-budak sekolah pakai masa tu. Jadi kira nak handphone ni, arwah ayah kata kena kerja, kena dapat duit baru boleh nak beli handphone ke nak beli apa. Jadi kita tengok je lah bila pergi sekolah aku, kita tengok siapa punya tempoh. Tu daripada situ kita tengok. Daripada zaman-zaman dulu dia tak ada ringtone. Kita beli buku ringtone tu dekat kedai Aceh ke kedai mamak ke, kita pun barulah jadi satu lagu dek. Macam tu. So apa kerja pertama yang abang buat macam tadi? Kerja pertama selepas habis SPM, saya kerja di Kenny Rogers dekat Bukit Bintang. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang dah ada bangunan Fahrenheit tu apa tu. So sebelum ada Fahrenheit tu, dulu ada satu kedai kopi dengan satu kedai Kenny Rogers, kedai ayam ni. So part time tu aku kerja kat situ untuk dapatkan gaji untuk beli handphone. Tapi lepas daripada tu dapat offer kerja hotel. So kerja hotel bahagian banquet. Tapi sebab masa sekolah dulu cita-cita saya nak jadi chef. Tak ada seorang pun dalam mungkin environment saya lah, tak ada seorang pun yang cita-cita bagi tahu kat cikgu nak jadi pelakon lah, nak jadi penyanyi dah. Semua masa-masa dulu nak jadi polis, nak jadi doktor, nak jadi bomber, saintis. So saya punya, sebab saya tengok referen daripada Datuk Chef Wan. Dulu Chef Wan kan. So nama depan saya Wan bro. Nama Wan Muhammad Zalif Nakiuddin B. Wan Abu Bakar Siddiq. Ulang balik. Kalau ulang balik lain jadi ulang balik. Wan je saya ingat. Jadi saya ambil nama komersial saya sampai sekarang. Saya ambil nama saya Zalif dan saya ambil nama arwah ayah Siddiq yang last sekali. Gabungkan jadi Zalif Siddiq. Sebab dulu masa dalam MIG dulu, ini dah potong dah ni, dah masuk ke MIG dah ni. So kita cerita dulu sama sekolah. Jadi saya punya kira lepas daripada banquet
tu saya dilanjutkan pelajaran ke hospitality tourism di KDU College. Jadi salah seorang chef saya, jadi salah seorang lecturer saya adalah Chef Zam, Datuk Chef Zam. Chef tu garang dulu sebab cita-cita dia dulu nak jadi kulinari, potong-potong, masak-masak, kita tengok Chef Wan. Tapi kerana tangan kita kecil, dek, jangan gelak. Jangan gelak, tangan kita kecil. Ya Allah bagi rezeki kat kita, bagi rezeki anugerah tangan kecil, daripada kulinari pergi ke banquet, F&B department. So saya lah, kalau hotel dulu, hotel mewah yang saya set up untuk wedding ke untuk seminar pun kerja saya lah. Sampai ke satu tahap saya rasa environment hotel ni tak sesuai dengan saya, sebab bila kita banyak department, so salah satu department saya kena pergi transfer pergi bar. Jadi bar tu membuatkan saya spark untuk berhenti kerja hotel, sebab bila saya nak bagi duit dekat arwah ayah tak nak. Because dia kata sumber tu daripada apa semua, sebab hotel lain kan. Jadi saya cut kat situ, saya berhenti dan bermulalah sebagai seorang pelakon, dek. Beranjat saya bang. Bermula dah kat situ. Masa tu tengah-tengah tanam anggur. Cerita ni seram sikit. Tengah-tengah tanam anggur dekat belakang rumah. Jadi mengganggu lah, tak ada job masa tu. Jadi kawan setaman, abang dia buat talent agency. Lepas tu dia kata, jom lah kita buat extra. Buat extra berlakon lah, cakap kan. Berlakon cerita apa? Cakap, Gerakan tengah cari extra banyak. Masa tu scope production banyak projek masa tu. Dia ada Gerak Khas, dia ada drama CID, cerita semua cerita polis. Janji Diana, drama yang Datuk Aaron Aziz kerja tu, apa tu yang berlakon tu, Aaron Aziz masa tu. Jadi buatlah extra masa tu. So member katalah, daripada kau duduk rumah mengangkang apa semua, tidur, makan tidur, membongok, memboyok je perut tu, baiklah kau beri saya pun pergi buat extra tu. Dalam environment di Scope Production, dah banyak kali kita bekerja dengan artis-artis yang popular. Jadi saya rapat dengan Datuk Aaron, dengan Aaron Aziz. So bermula dalam industri ni, Datuk Aaron yang bawa saya dalam industri ni sebagai, dia lantik saya sebagai PA. Sebab masa tu dia offer, cak kan, extra ni bayar berapa, dek? Cak kan, boleh lah bang, RM80 apa semua. Nak dipendekkan cerita. Dia kata okey, dia nak offer, kau nak ikut abang, kata buat PA. PA Aaron Aziz buat PA. Tinggi lah bang bayaran tinggi. Masa tu RM1,500. Tinggi lah, okay tinggi lah. Tu dia kata tak apa, dia bagi gaji RM1,500. Balik tanya mak ayah, boleh, sebab dia suruh masa tu memang dia seorang diri lah maknanya. Dia sebatang kara lah. So wife dia, apa anak dia semua dekat Singapura. So masa tu dia back to back dengan drama, dengan filem. So saya pun tak nak ambil kata panjang, tak nak fikir panjang. Saya balik rumah, saya tanya mak ayah saya. So besok tu saya bermula lah kerja sebagai PA Aaron Aziz. So saya tengoklah environment, suasana filem pertama saya tengok dengan mata saya sendiri adalah filem KL Drift. Time tu filem tu pakai real kamera filem lagi. Samsul Yusof masih kamera filem lagi. Itu last filem dia. Filem KL Drift adalah filem terakhir yang dipakai kamera filem. Awak tak pernah tengok kan? Kalau kamera filem tak pernah. Sekarang ni digital. Dulu kamera filem tu sangat bising kat set. Sebab tu pelakon-pelakon dulu hebat berlakon. Because dia kena kena rehearsal banyak kali, dan dia kena take filem tu, visual tu sekali saja. So kalau salah, kalau fumble, kalau tak ingat dialog, kena buang balik tape tu, kena masuk tape lain. Dia punya kamera faham? So dah habis dia punya tu. Itulah the moment saya pengalaman manis dalam industri. Yang pertama sekali saya diberi ruang dan peluang oleh Datuk Aaron Aziz untuk involve dalam industri ni. Dan lepas daripada Datuk Aaron apa semua tu, saya masuk kerja KRU. Saya dapat offer sebagai promotion PR, promotion filem dan muzik, KRU Studios. Masa tu KRU di Jelatik tahun 2008. So saya tak berlakon lagi, belakang tabir. Parents cakap apa bang? Abang dapat dengan Aaron Aziz apa semua? Gila tak seronok. Datuk Aaron Aziz datang rumah. Wow. Masa tu ada momen nak kencing. Mak ayah tak kenal lagi Aaron Aziz. Dia nak kencing. Lepas tu cakap, Lip, abang tumpang rumah kau lah nak kencing. Ya ke bang? Dia pun masuk. Assalamualaikum, tumpang tandas boleh?
Gila tak seronok bro. Mak ayah aku, arwah ayah tengok, wow, Aaron Aziz dia pergi toilet. Dia kira, kalau saya teruskan juga dalam bidang perhotelan ni, mungkin ada kekangan sikit lah dari segi relationship saya dengan ayah. Tapi bila saya dah tukar passion, saya dah pergi ke dunia hiburan ni, dunia industri kreatif ni, so dia nampak saya keluar shooting apa semua tu, so dia okey lah. Tapi so dia ada bantahan, dia bagi sokongan lah maknanya. Dia ada bantahan langsung kan? Tak ada. Sebab ayah dia simple, dia bila anak dia pandai berdikari sendiri, dia okey lah. Cuma kita jangan buat masalah dekat luar lah. Bila kita buat masalah ke, ataupun ada kejadian-kejadian yang tak digini dia marah lah. Memang betul-betul kena rotan lah. Satu momen saya nak share dengan awak eksklusif untuk Do Drama, di mana pertama kalinya saya merokok. Saya merokok dulu. Saya dulu pembimbing rakan sebaya. Seluar warna hitam, baju putih, baju sekolah ada lencana, tapi lencana tu boleh cabut. Bila pukul 1 lencana cabut, kita jadi budak office bro. Tingkatan 5. Maksud tu tingkatan 4. Baju keluar. Baju masuk. Tapi baju masuk, tapi lencana tak habis. So orang ingat kita ni best tingkatan 6 ke atas. Jadi lepak kat kedai mamak dekat Seri Gombak dulu. Saya sekolah Hikres Seri Gombak. Jadi bila lepak kat kedai mamak kedai ujung, kita pakai okok lah. Sebatang tu share 8 orang. Bayangkanlah. Siapa? Tokan dia siapa? Tokan dia member lah. Member yang supplier. Share yang mana? Jangan gelak dek. Lepas tu ambil okok tu bakar. Okey, embuk bawa. Tengah-tengah baru saya nak embus ni, tiba-tiba adik nak bagi kunci rumah. Ayah nak keluar dengan mak. Mak Leh, jadi kan masa tu arwah ayah betul-betul depan kedai mamak. Tengah hari pukul 1. Orang tengah hari makan tengah hari. Orang kerja office, budak office kan. Jadi bila tengah tu pergi kan, sokok tak, tapi bau okok, asap keluar kat hidung. Tak, tangan dia kokok. Tak, dia tak ada. Tangan dah bagi kat kawan. So pergi kat dekat ayah nak ambil kunci rumah tu, dia tanya soalan tu. Sokok tak, sekali lagi. Sokok tak. Mak saya dah lah bang, kejap lagi lah kat rumah lah selesai. Orang ramai ni. Sokok kali ketiga saya angguk, saya kena tampar bro. Abang yang tengah makan tengah hari tu, budak office tu, Lili lah. Ya, selama 6 bulan saya tak pergi kerja, tak jejakkan kaki kat mamak tu sebab kena tampar. Itulah momen dia dengan arwah ayah. Dia memang tegas lah. So dia tahu anak dia kalau menipu ke apa ke, memang kalau periksa dia kira E tu berapa, nak E tu berapa. Okey, nak gotan kat mana, punggung ke, tangan ke, belakang. Abang pilih mana? Saya pilih punggung. Kalau tangan orang nampak, punggung kita pakai spender. Kalau lepak ke member tak perasan. Bang, berbalik tadi cakap dapat kerja kat KRU. So macam mana abang boleh jadi pelakon itu sendiri, daripada PA ke pelakon tu macam mana? Semasa saya bekerja dengan KRU, so based on KPI kita kerja lah. So saya promotekan filem-filem KRU dulu, Cicak Mai Planet Hitam, Majika, My Spy, Merung Mahawangsa, Vikingdom, apa semua. Untuk bahagian promo dulu kita media sosial kurang, so kita lebih kepada media elektronik, media cetak. Jadi paper atau majalah dulu. So Norman kita punya bos lah. So saya banyak link dengan Norman, Datuk Norman, sebab Yusri dengan Adri dia banyak besok malam. Jadi kita hantar dulu masa Mangga, URTV, media hiburan. Jadi kerja saya lah untuk promosikan artis-artis dalam filem tu. Dalam pada tak sama, saya pergi casting untuk Yellow Man, DG, orang kuning dulu. Yang iklan yang I follow you, yeah. Follow you, ever since we started out, I knew. Kalau tengok kat YouTube, adalah kat TV dah tak ada dah sekarang ni. So masa tu pergi untuk, saya tiba-tiba dapat offer daripada agensi. So my first iklan adalah Panadol Activas, pegang bendera je. Bila ayah kata, mana kau tu belakang tu, yang mana yang pegang bendera tu, itu tak nampak. Jadi bermula itu tak nampak tu, barulah nampak muka saya. Tapi tak ada muka Zalif Siddiq lagi, muka kuning dek. Expression, smile, over smile, expose over.
Jadi daripada situ saya dapat buat DJ tu, beberapa iklanan kat situ. So yang paling besar impact sebelum saya keluar KRU, saya buat iklan Astro First. Itu yang paling besar lah. Channel Astro First, saya lah yang diberi ruang dan peluang untuk menjadi ikon Astro First selama setahun. Macam tu. So saya promosikan benda tu. So dalam pada tak sama, masa launching untuk channel tu, kita punya producer di seluruh Malaysia ni akan berkumpul. Termasuklah KRU yang berproducer, Dato' Norman. Kenapa staff aku berlakon kat cerita ni? Ini siapa? Dia ni lah ikon. So dah ada konflik kat situ. So saya dapat call untuk berjumpa dengan Norman besok pagi. So ingatkan job baru dek. Rupanya tak. Kena basuh lah. So ni dalam company kita ada ambil leave, kita ada surat-surat untuk cuti tu kan. So saya pun ambil leave tu reason untuk balik kampung, ada urusan keluarga. Sebenarnya pergi syuting kantoi lah bro. Lepas tu nak dipendekkan cerita, dia kata okey sekarang ni kalau you kerja dalam KRU, nama you dah besar sekarang ni. Semua producer tengah tanya you ni, siapa ni gemuk pendek pelakon ni kata kan, yang mana datang ni kata kan. So Gayatri, David Teo apa semua tengah tengok saya di visual tu lah, Astro tu. So dia kata better you berhenti dan you teruskan berlakon, you ada bakat kat situ. So semangat yang diberikan oleh Dato' Norman Abdul Halim, Norman KRU ni, saya ambil sebagai pembakar semangat. Saya minta reason untuk leave lah, maknanya surat berhentilah kerja. So saya fikir panjang. So inilah masanya nak dijadikan rezeki Allah bagi. Tiba-tiba selepas saya resign je KRU, David Teo itu producer MRG telefon saya tengah malam. Saya masa tu tengah tengok cerita kartun dekat TV rumah. Tiba-tiba dia call, Halo, saya David Teo. Job baru siapa ni? Saya producer MRG apa semua tu. Mr. David tu yang offer saya mula-mula untuk cerita filem Bini-Bini Ko Gangster, Watak Mak Saja. So itu antara rezeki terperanjat juga. Allah bagi rezeki saya yang buka baru balik. Sebenarnya Watak Mak Saja tu dah dilakonkan oleh seorang pelakon lain masa hari pertama syuting, tapi dia ada konflik dekat management. So dia keluar daripada set. Jadi nak replacekan Watak Mak Saja tu, director suggest untuk ambil saya untuk gantikan Watak Mak Saja tu. So bila saya on the spot, saya pergi MIG, dia bagi skrip apa semua. So saya terus pergi jumpa director dekat set. Masa tu dia dekat banglo, yang Sam punya banglo tu. So saya pun esok masuk syuting. Macam tu. Tapi dia punya momen dia alam macam, biar betul aku pelakon filem ke? Aku pelakon iklannya ni. Aku berhenti kerja KRU ni kan. Jadi director saya Ismail Bok Asim ni yang mengkreatkan Watak Mak Saja tu, sampai sekarang orang ingat bro. Selain daripada nama Zalif Siddiq. Tapi abang tak ada sebarang training berlakon kan? Tak ada. Tapi macam mana abang cuma dalam MIG kita dah sign, masa tu saya dah sign 5 tahun dengan MIG Metro Pictures. So setiap filem dia ada coach acting. So antara coach acting saya arwah Azhari Zain, director tu. Jadi bila start filem Bini-Bini Ko Gangster ni, saya nak cerita sikit. So saya dapat filem Bini-Bini Ko Gangster tu, saya buat. So yang ajar saya berlakon adalah Sam dekat set dengan Abang Bob, dengan director lah. So bila satu kelebihan saya, bila saya berlontarkan bahasa Terengganu, lorak Terengganu tu, sebab dengar kita cakap Terengganu, jadi skrip tu senang sikit lah maknanya. So tapi di pertengahan syuting tiba-tiba angkat tangan macam, boleh tak tukar dialog ni nak KL? Kenapa kan? Macam susah je. So momen eksklusif saya beritahu, scene yang pertama, hari yang pertama yang keluar daripada office tu, baju merah buat abang marah, baju kuning buat abang panggil. Rasanya berapa take? Satu take memang bagus lah kau memang Imam Anan lah. 5 36 take 36 take, 2 cut digital tu kamera burn. Dah kena ganti cut baru. So kenapa dia jadi 36 take tu? Kerana nervous. Macam-macam lah perasaan ni. Tak hafal dialog, lepas tu fumble, lepas tu termasuk awal sebelum director kata action dah masuk dulu. So adalah momen-momen tu sampaikan saya dibenci oleh seluruh tim teknikal masa tu.
berlakon macam apa ni, dah 36 take dah. Jadi director saya punya cameraman Ari Abu Bakar. Ari Abu Bakar tu dia tekan on saja, dia belah pergi minum air, pergi sokok. Dekat Abang seorang kan tu? saya seorang. So saya je Sam lah. Saya je Sam, Interadiana Yanan Samsudin membantu saya untuk melengkapkan cerita bini-bini ku gangster tu. So alhamdulillah, bila habis, bila tayang dekat panggung, nama saya diangkat di arena filem. Wow, gila boh, balik kapung boh, kena kejar boh. Kita tak tahu perasaan dulu Rosyamno kena kejar dengan peminat Rana boh. Orang ketuk Boh panjang-panjang boh. Panjang-panjang kereta. Oh, nak pecah macam ni tak lah saja. Tapi macam abang Jadi cakap, alhamdulillah. macam abang cakap 30 take. So apa orang kata dalam lakonan ni, apa kritikan paling pedas yang pernah abang dapat tu apa? Kritikan paling pedas saya dapat adalah di mana bila saya menyiapkan filem Papa I Love You, bila orang penonton tengok cerita tu best, adik-adik ataupun generasi sekarang tengok, wah bestnya abang berlakon dalam tu. Tapi momen bila saya keluar daripada panggung, beberapa director kata cerita ni tak best. Sebab apa? Sebab akting saya tak bagus dalam tu. Sebab diorang pemikir filem ni, dia akan tengok pada filmmaker ni, akan tengok pada back punya kita punya kesalahan dalam filem. Tapi bila kita keluar, bila orang kata bang, bagus bang, abang gelisah dengan dengan Mia Sarah, bagus bang, sedih bang cerita tu bang. Tapi bila ada seorang director, kalau filem ni saya diberi peluang awak untuk buat balik, awak nak buat tak? Nak. Cerita ni tak best. Famous lah, famous. Director tu famous. Famous director tu. Tapi saya tak nak live dia. Tapi itu membakar semacam. Kenapa tak? Bila saya tengok balik visual, saya tengok balik filem tu, saya, oh yelah, aku kena buat lagi bagus lah, kata kan. So dia relatekan kepada saya. Daripada filem Papa I Love You pergi ke filem Hantu Batu Kicap, saya buat. Daripada Hantu Batu Kicap saya pergi ke filem Aji Boy, saya pergi ke filem Ajinomoto, Budak Pelang. Jadi beberapa variety saya buat. Saya daripada segi konsep, saya tengok, saya belajar, saya buka buku, tengok YouTube macam mana orang buat filem. Setiap karakter, kalau Johnny Depp, kalau dia biasa adalah nama dia Johnny Depp, tapi bila dia pakai pakaian Pirate of Caribbean, dia jadi dia. So saya tengok, oh macam ni. Dari segi, walaupun passion kita penampilan pun kena main peranan juga. Dari segi look kita, kalau tengok cerita Ro'o, Q Haida jadi tu, dia pecah benda tu. So momen-momen tu saya ambil input sebagai ilmu-ilmu saya untuk saya teruskan dalam kejayaan filem ni. Ambil tu sebagai positif lah. Tapi abang bekerja saya ada ada satu semua dalam industri ada satu PL di mana kita ada tahap diva. Saya betul? Pernah ditegur oleh wartawan. So kritikan yang paling pedas saya dapat, Dadah kalau lepak kat situ, kau tak eksklusif time tu. Pedas sangat. Eksklusif sebab saya ada satu time, kita ni manusia, kadang-kadang kita alpa. Bila kita filem kita keluar, jadi bila kawan-kawan lama kita angkat tangan, dulu kita peluk, sap bro, jangan kan, okay. Tapi bila kita satu tahap pun kita tak sedar diri, kita macam belagak tu. Tu saya ditegur oleh wartawan, turunkan tone down tu, sedar diri bahawa dalam industri ni tak semuanya kau best. Ada industri kau tak best, ada industri ni kau tak ada job, kau kena sedar diri macam tu. So alhamdulillah saya sedar diri, saya dibelajar dalam MIG tu banyak benda. Saya belajar dari segi relationship, daripada segi hukum hakam gelanggang filem macam mana, saya banyak belajar. Tapi pengarah yang mengkritik abang, yang cakap mungkin time tu abang tak berapa bagus, kerana ada tak abang bekerja dengan dia ke macam ni? Sekarang masih bekerja dengan dia. Masih bekerja dengan dia. Masih baiklah maknanya. So saya ambil itu. Sebab antara cikgu saya yang pertama adalah saya pergi berjumpa dengan Pekin Ibrahim. Itu adalah cikgu saya. Bila saya dapat naskah Papa I Love You tu, director saya suruh pergi jumpa otai legend-legend pelakon. So antara cikgu-cikgu saya Pekin Ibrahim, Q Haida. So bila Papa I Love You, Q Haida datang set, dia tengok saya berlakon macam mana. Saya, cikgu saya Opi Zami. Jadi bila dalam industri ni kita kena chemistry yang bagus. Kita kena ada perhubungan dalam industri yang bagus. So bila otak-otak ni bagi nasihat, okey kau kena buat macam ni dek,
Aku kena buat macam ni. Jadi kita ambil, kita jadi lagi bagus lah. Kita bergaul dengan kita kena tengok kita bergaul dengan siapa. Tu. Tak gigil lah bang, orang yang famous kan tengok abang berlakon? Gigil bro, gigil. Gila tak gigil. Tiba-tiba kau tengok ada Oji Amadau pula sebelah, kan. Tiba-tiba kau tengok Jalil Hamid dekat belakang. Gila tak nama. Yang paling moment, yang paling kenangan paling manis dalam industri saya rasa filem Jangan Pandang Belakang Boleh, sebab saya berlakon dengan Rumina Siddiq. Seorang pelakon, seorang primadona yang zaman P.Ramlee, zaman legend ada, dan dia masih sihat, masih boleh berlakon lagi, kan. Kita doakan semoga Mak Rumina Siddiq semua yang diberi kesihatan yang baik seumur lah. Amin. Momen pertama saya kena backhand dengan dia, sebab saya tak boleh berlakon dengan dia, saya gugup. Gila boh, seolah-olah di P.Ramlee depan kita boh. Betul. Sama P.Ramlee, dia dah berlakon dengan P.Ramlee. Lepas tu dia berlakon dengan kita pula, generasi dah lain. Tiba-tiba dia duduk sebelah. Hello. Apa barang pelakon baru berlakon macam tu. Kau rasa macam mana? Gigil. Aku pula tak hafal dialog, dia backhand kat aku. Tapi dia backhand tu sebagai kita punya, besok kita tengok skrip apa. Jadi otak-otak orang lama dalam nasi, dia memang dah lock skrip. Banyak lah dia punya tu. Kalau nak cerita, tak cukup 30 minit. Tak cukup. Faham. Kita kena lepak satu hari bro. Kau makau ke boleh sambil minum kopi. Tapi abang dah bekerja dengan berpuluh-puluh artis apa semua. Ada tak yang abang rasa macam PL yang abang menyampah lah, orang cakap? PM menyampah tak ada, sebab kita memang tim positif bila masa-masa punya perangai. Tapi kita nak masuk chemistry tu macam mana. Saya punya momen shooting dengan Emma Manan. So bila sampai, dan siapa? Jalil Siddiq bang. Tak apa, watak ni bang. Okey, dah hafal dialog. Kau kena ambil benda tu sebagai benda yang best untuk kau tau. Sebab bila contohnya satu kira environment lah, saya shoot dengan dia filem 3 Hajat baru ni, kan. So saya sebagai cameo saja. Tapi bila pagi saya sampai, bila saya nak bersalam dengan Imam Manan, soalan pertama saya tanya, dia tanya saya, Grab band dia. Grab band apa? Grab band apa? Band apa? Baru sampai set ni. Baru jumpa dengan dia kan. Grab band apa? Grab band apa bang? Baru nak ambil makan breakfast ni. Tak hafal dialog tu. Dialog skrip tak kat mana? Dalam selimut. Rupanya dia dah rehearsal dialog dengan aku bro. Pagi tu dia tak bagi tahu. Sebenarnya dialog tu dia keluar daripada penjara, saya menjadi budak Grab. Jadi dia selama 20 tahun duduk penjara, Grab tak wujud lagi dek. Tapi bila dia keluar daripada penjara tu, dia tanya Grab band apa? Bukan, Grab ni bukan nama saya. Grab ni dia macam taksi. Macam taksi. Sila barulah link. Tapi bila dia tanya Grab band apa? Jadi kau kena ambil benda tu sebagai benda yang fun untuk kau tau. Macam faham. So macam mana kau nak main balik dengan dia? Kau belanjalah minum ke, ambil hati dia. Kau buat kepuk lekor dengan dia. Apa ni? Kepuk lekor Baman. Okay. Baman 2 je yang famous dekat kampung Atato. Nasi dagang Atato dengan Imam Manan. Kan tak kan dia sepak jam. Dia tahu aku Imam Manan. Yang tu kan. Garang dia. Dia tak garang. Dia tak ada soft spot. Dia garang, dia tegas. Kau kena hafal dialog. Kau kena tahu cerita tu cerita apa. Bila soalan-soalan yang ditanyakan oleh pelakon-pelakon otai ni, dia kadang-kadang benda yang terperanjat, benda-benda yang di luar kotak dia, contohnya. Tapi dalam industri ni kita kena sedari bahawa kita kena bekerjasama dengan semua orang. Bukan sekadar pelakon saja, kita kena bekerjasama dengan budak buat air, kita kena ke budak wardrobe, budak makeup, semua. Itu yang diajar dalam MIG. So bila video kata you masuk dalam syuting, you jangan sombong. Daripada director sampai ke budak air, you kena salam. Betul. Satu hari tak baca doa, you kena tolak RM100. Director punya kerja pula kan. So dalam MIG tu bagus, dia ajar kita macam mana sistem kita menjadi pelakon yang bagus sebenarnya.
Okay bang, dengan lambakan yang sekarang kita tengok macam kat social media apa semua, ramai juga pelawak-pelawak kan. And abang punya Topi aku kat belakang dah ni. abang punya journey macam kita dengar Tu macam-macam jugalah kan. macam kat rumah tu. boleh. Nak bagi ke sana pun boleh. So jenis abang tu agak sukar juga untuk sampai ke tahap yang abang ada sekarang ni. Tapi sekarang kalau kita buat video, contoh kita buat video lawak-lawak pun, kalau FYP nama kita naik Nama kan. dia naik. Tapi abang rasa macam dengan adanya TikTok ni, orang-orang otai-otai lama pelawak susah tak nak dapat kerja? Tak susah. Sebab itu hanya sekadar platform saja. TikTok, industri kreatif, kita punya industri akan berpanjangan sampailah mungkin kiamat. Kan, mungkinlah sebab dia ada passion dia. TikTokers ataupun influencer, kerja dia hanya hari-hari buka mata akan buat konten. Kita buka mata, kita kena jadi job. Tapi dia boleh bekerja dengan kamera saja. Ada juga influencer yang bekerja dengan saya yang tak boleh berlakon. Dan saya kena ajar berlakon. Sebab apa? Bila dia pergi ke mainstream, dia pergi ke gelanggang filem ataupun drama, environment dia lain. Suasana dia, bang, kenapa dah macam ni kenapa saya tak boleh berlakon macam tu. Pasal kau kat TikTok kau pecah kan. Tu lah. Tapi saya dengan kamera saya berani. Tapi bila ni ramai tak boleh jadi dia kind of different kat situ. Bila sebab sebagai seorang pemain pelakon, orang industri kreatif, dia boleh buat apa saja. So selain daripada berlakon, dia boleh buat host, dia boleh buat jadi buat konten untuk produk-produk, corporate video boleh buat. So dia variety dia besar, dia punya peluang tu. Tapi bila TikTok ni hanya konten saja yang boleh membuatkan income dia masuk macam tu. Saya tak salahkan kepada TikTokers atau influencer yang hanya kat situ saja. Ada juga yang orang-orang famous daripada TikTokers. Kita tengok Nami, tengok apa sekarang, Ryan Bakery kan? Bukan daripada TikTok, daripada Simul ke, daripada MySpace ke dulu kan. So kita tengok level-level tu. Oh, dia ni dahsyat lah dulu masa Simul nyanyi-nyanyi Baby Shima dulu, daripada Simul je sekarang dah famous. Jadi itu adalah satu platform untuk diorang untuk mengasah bakat lagi, untuk lagi bagus lagu. So dia orang boleh masuk mainstream, boleh teruskan dalam filem ataupun drama contohnya. So saya punya passion adalah saya bermula dengan casting, saya bermula dengan uji bakat. So orang tengok, orang judge saya, budak ni boleh berlakon ni, okey kita ambil. So daripada dapat naskah tu, baru kita belajar macam mana cerita ni, watak ni macam ni, barulah kita usaha, kita akan cari cikgu yang bagus untuk mengajar kita berlakon macam tu. Tapi kualiti tu daripada abang macam mana? Adakah kualiti orang lama sebagai komedian tu lebih baik daripada sekarang ke? Saya rasa kualiti dulu lagi baik daripada sekarang. Sebab kualiti dulu lain environment shooting. Dulu bila kita jumpa dengan legend, kita nak borak dengan dia, kita nak ambil ilmu dia. Sebab dulu masa zaman saya 10 tahun yang lalu, saya shooting dengan AR Tompel. Bukan Amran Tompel. Ya, Tompel tak sempat. Amran Tompel, adik dia kan. So bila kita tengok macam mana nak rapat kan, dia seakan-akan macam AR Tompel tau. So dia legend juga. So bila macam okey, Pak Amit Gurkha kan, so bila kita lepak, Pak, kalau dulu momen kita nak masuk macam mana, dulu masa zaman berlakon tu dulu bapak best. Best dia daripada situ kita curi ilmu dia. So orang-orang lama ni dia ada ilmu dia, bukan ilmu persilatan, ilmu berlakon. Dia orang banyak pengalaman daripada generasi sekarang. Sebab generasi sekarang lebih referen kepada media sosial. Aku dah jadi blog brother lah kan. Aku tak kisah pada janji aku style kan. So benda tu akan jadi viral kan. So dia tak eksklusif. Tapi orang-orang dulu dia ada passion dia. Awak tengok Datuk Syamno ada passion dia, Jaludin Hassan bila suara dekat radio pun, ini Datuk Jalan ni, ini Datuk Rahim Razali ni. Itu dia ada passion dia. So saya nak jadikan Zalif Siddiq kan sebagai passion juga. So bila orang keluar je iklan apa-apa, oh dia ni ingat macam tu. Tapi ada tak abang rasa macam
tergugat juga dengan adanya media sosial ni kan. Orang kata tergugat juga dulu. dalam segi komedi. Dululah masa sebelum PKP dulu tergugat juga. Sebab bila kita tengok apa pasal tak ada job apa pasal influencer masuk berlakon jadi kita tergugat. Tapi bila kita stick pada passion kita, personality kita macam ni. Dulu saya ada impian untuk kurus. Bila saya tengok kawan-kawan industri, Izu Islam, Zoe Rahman, so handsome ni. So saya pernah kurus dalam filem Tantiana. Perut abang dulu abang pernah turun sampai 35 perut. So seluar pakai. Jadi bila kita kurus, kita nampak kita handsome. Tapi bila kita pergi event, kita pergi program, lepas tu bos-bos channel pula begitu, Zalif Siddiq sakit ke? Tak, memang saya kurus. Jangan kurus, sebab pelakon yang cabi tak ramai dalam Malaysia ni. Baru saya fikir betul juga siapa kan nak harapkan. Dulu Man Raja Lawa, lepas tu ada Nizam Jadi Jentik, lepas tu ada Anas Rizwan, tapi tak ramai. Ada berapa list je dalam industri ni. Kita production berapa ratus ada. Jadi bila nak ambil yang cabi lelaki je, tak ada kan. Okay, so saya kembalikan fizikal saya balik untuk cabi macam ni. Macam Abang Man Raja Lawak pun bang. Apa dia? Macam Abang Man Raja Lawak pun kita tengok kan dia tapi buat badan kan. Yes. Kira passion dia dah lain. So dia mungkin nak ke arah ke jadi pelakon filem ke, dia tak nak berlakon ke. Suka hati dia lah, dia nak kurus kan. Tapi bila saya ditegur oleh channel macam tu, saya tak nak lah betul. Saya stick pada cabi saya lah, supaya saya banyak job. Okey, dengan lambakan komedian apa semua dekat social media lah, apa benda semua ni kan. And then ada tak fasa di mana abang rasa macam fasa kejatuhan abang? Mungkin dulu early 2000 kita tengok Zalif Siddiq ni kat mana-mana. Ada. Tapi sekarang mungkin dah macam suram sikit. Mana-mana kerja pun ada turun dan ada naik dia. So zaman naik saya pernah lalui dulu. Seminggu, sebulan 2 filem, sebulan 3 filem saya pernah lalui. Saya pernah rasa vibe macam tu. Dan pada tahap PKP yang paling efek lah, tak ada job terus. So lepas PKP pun efek juga. So kita carilah benda-benda peluang yang lain, meniaga apa semua, tolong kawan-kawan apa semua, dapat duit sikit-sikit. So tahap tu saya pernah lalui lah, tahap yang tak ada job. Tapi kita sedari bahawa semua rezeki ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So ceruk mana pun, susah mana pun kita tetap ada rezeki juga macam tu. So alhamdulillah. So bila kita graphkan balik, kita passion kita balik, kita perform dalam TV, orang suka, penonton suka, bos-bos channel suka, alhamdulillah lah, nama kita naik balik lah. So untuk artis ni, kalau andai kata, mungkin abang saving lah, tapi yang ada certain artis yang kita tengok pada akhirnya mungkin berniaga nasi lemak kan, nasi ayam. So macam pada waktu tu, macam abang kata tadi, abang berniaga kan. Selain berniaga, apa yang abang buat untuk kekal sustain ada duit macam tu? Main trade bro, forex. Main forex bro, tak ada. Macam mana orang nak cakap kalau kawan-kawan artis atau yang kawan-kawan selebriti yang berniaga tu, bukan kerana dia susah, sebab dia rasa bulan ni dia free, so dia nak buat benda yang lain untuk mendekatkan diri dengan fan. Contohnya ada juga kawan-kawan Aidil Aziz dengan Fasha Sanda, so dia buat event, dia buat berniaga. Sebenarnya dia orang ada je job, ada je duit, cuma dia kata kadang-kadang dia nak buat program, dia nak buat dinner tu tak sampai hati, takkanlah dia nak bagi sikit orang. So dia buat berniaga tu untuk fan dia apa semua datang untuk support dia, so dia boleh jumpa dengan fan, dengan peminat-peminat dia. Macam tu. Ada juga yang memang betul-betul dah memang ambil berlakon ni sebagai hobi je. Macam kawan saya Amirul Effendi, dia ambil berlakon ni sebagai hobi sebab dia dah ada bisnes dia. Dia dah ada bisnes kolam ikan, dia dah buat ni rumput, lembu apa semua tu. Jadi dia ambil passion hobi ni, berlakon ni sebagai hobi je. Ada juga. Tapi abang pernah tak di fasa yang paling broke orang kata, yang tak ada duit langsung?
Pernah bro. Pernah PKP paling efek. Di mana PKP tu arwah ayah saya meninggal, kena kanser paru-paru berair, stage 4. Lepas tu duit kena pakai banyak untuk dia punya ubat-ubat dia apa semua. So my account apa semua, alhamdulillah lah masa saya kerja KRU, saya adalah simpanan KWSP. So saya keluarkan semua KWSP dia, KWSP saya keluarkan semua. So separatkan bagi kat kira perubatan sebelum arwah yang meninggal dengan mak balance apa semua. Masa tu tengah tak ada duit lah, tengah broke masa tu. Berlakon ada KWSP lah. Berlakon tak ada. Kita sendiri je. So kita tak ada sok-sok apa semua tu. Kayaknya abang carum sendiri lah gitu. Carum tak, masa kerja KRU kita ada. Sebab kerja KRU je lah. Satu company yang legal. So dia bukan company biasa-biasa. KRU kan besar kan. So bila saya involve dalam tu, adalah KWSC dibayar tu. Macam tu. Kalau abang tak kisah berkongsi, berapa orang kata bayaran lakonan yang paling tinggi lah pernah abang dapat? Berapa angka lah? 1,000 lebih. 1,000 satu filem lah. Tapi kalau ikutkan sejarah, sebelum masuk berlakon, gaji saya pernah mahal di iklan yang Astro First tu. Lagi mahal pada tu? Lagi mahal masa tu. Sebab masa tu tak berlakon, kau dapat gaji dekat 60,000. Siapa tak nak? Dan tu sebab dia package. Bila wow, amazing, unbelievable, this rate, oh my god, gila. Kau macam balik rumah macam, Malaysia ni aku yang punya. Ambil masa tu bujang. So artis basically kena beringat lah bab-bab kena duit. beringat lah. Saya pun sedar diri bahawa kadang-kadang pun saya tak ada juga duit kan. So kadang-kadang pun saya pun telefon kat kawan, ada tak 200 lagu Datuk Awi tu apa? Pinjam 100 Nuri Lamsari. So kawan-kawan lah, so give tolong lah. So kita kena, bila hutang tu kena bayar balik kan. Macam tu. So sekarang rate tu adakah masih sama ataupun lain. Jatuh ke? Tak dia sustain. Tengok channel. Macam drama ni vertical, so harga dia tak sama dengan channel yang dah ada. So dia kind different. Kau tanya ni macam kau siasat drama punya harga je. Saya nak tahu ke? Kau macam okay bro. So abang prefer, macam abang berlakon filem 6 angka abang boleh dapat. So drama mana abang prefer mana? Kalau nak cerita bab gaji artis ni, dia based on project. So dia tak boleh hari ni dapat bulan ni dapat 5,000, besok bulan depan dapat 5. No. Dia tengok genre cerita. Contohnya saya dapat offer cerita Pascal, cerita Air Force, saya tak boleh terima 10,000, 20,000. Itu dah over lebih, sebab dia ada training sebulan. Macam mana sebulan kau tak syuting, kau boleh nak bayar duit rumah, duit kereta. Jadi sebab training tu dah termasuk dengan gaji kau. Lepas tu kau ada kursus ni, so syuting pula 3 bulan. So 3 bulan tu kau kena concentrate dengan filem ni saja. Ada hari yang kau tak ada syuting, kau kena duduk rumah. So macam mana kau nak balance, kau nak bayar tanggungan selama 3 bulan yang kau nak fokuskan kepada filem itu, filem Air Force ke filem tu. Jadi harga tu mungkin lebih kepada 100,000. 100,000 tu bukan bayar sedepuk. So 100,000 dia akan bayar 4 kali 4 time pay. Jadi adalah duit tu. Itu. So bila cerita komedi, action komedi lain pula, horror komedi lain pula harga dia. So dia bergantung kepada production dan bergantung kepada skrip yang di offer tu, harga tu. Macam tadi babe, game show tu dia bayar berapa je. Macam yang tu, yang tu drama tu yang bayar, tapi dia punya long term tu. Gitu. Okay bang, sekarang projek terbaru apa bang? Projek saya terbaru dekat drama, so boleh saksikan Misteri Cempaka Tersepit masih ditayangkan di drama. So best cerita tu. Cerita nak tahu tersepit apa, korang kena tengok, baru korang kelak. Tersepit tu saya tak nak beritahu. So projek-projek terbaru saya dengan TV-TV yang lain pun ada. Drama Impian Karma dan filem-filem yang lain akan datang pun ada tahun depan. Saya ada banyak filem. Nyonya Ronggeng ada, filem Kak Yong 2, filem Bini
video Go Gangster dah buat dah part tu. Oh, yeah. Cuma tak tayang lagi. So kita tak tunggu, InsyaAllah tahun depan keluar. So untuk drama akan datang pun ada game show yang terbaru, ataupun kita ada cerita-cerita yang menarik. So jangan lupa untuk menyaksikan Drama. Alright, itu saja perkongsian untuk hari ini oleh Zalif Siddiq. Terima kasih. Terima kasih. Okay, so korang jangan lupa saksikan episod akan datang Sembang Sempoi. Jangan lupa follow saya di Instagram dan juga TikTok Zalif Siddiq. Sempat mah. Saksikan episod akan datang. Ciao. Bye bye. So bukan kosong-kosong kau datang, Firdaus. Aku nak bagi hadiah untuk kau. Wish. Saya mau ada dia. Yeah. Boleh makan-makan. Kita kongsi rezeki. Yes. Jangan puasa lah. Thank you bang. Baik.